Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlan bin Abdullah adalah pemilik MF Green Technology. Saya adalah bekas graduan daripada Universiti Melaya, mengambil dalam bidang fizik. So idea ini tercetus sejak tahun 2018. Tertubuhnya MF Green Technology ini berdasar kepada 3 benda lah. Yang pertama, kita nak mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kedua, kita nak mengurangkan kos untuk golongan B40 sebenarnya. Yang seterusnya adalah untuk keselamatan pengguna lah. So base pada 3 ini yang kita lihat sekarang, penggunaan bateri yang ada sekarang lebih kepada menyatakan menjana perniagaan sahaja tanpa memikirkan soal keselamatan bumi, keselamatan pengguna dan juga penjimatan yang dia boleh dapat daripada pengguna. Cabaran pertama kita adalah dari segi bahan mentah. Kerana bahan mentah itu kita terpaksa beli daripada luar negara lah. Kerana di dalam Malaysia kita mempunyai raw material yang banyak, tapi kita tak ada teknologi untuk memproses raw material itu menjadi satu yang boleh diguna semula dan dipanggilkan renewable energy. Jadi itu antara cabaran pertama lah. Cabaran itu kerana itu urus niaga dalam bentuk USD. Ini cabaran kedua kerana dari segi harga lah. Urusan dalam USD untuk kita jual dalam ringgit Malaysia. Ini dari segi harga untuk bersaing dengan yang sedia ada di pasaran lah. Tetapi kita boleh selesaikan masalah dengan kerana bateri kita yang cipta ni dia adalah 1:10. Kita pakai lead acid bateri 10 kali, bateri eco gen bateri hanya 1 kali. So 1:10. So untuk jangka panjang memang dia lebih murah dan lebih menjimatkan. Paling minimum dia akan menjimatkan kos penukaran bateri 50% daripada yang ada sekarang. Perbezaan pertama dia dari segi bahan mentah yang digunakan lah. Kita menggunakan bahan organik. So tidak ada pencemaran alam sekitar. Sebab kita menyahut seruan kerajaan dan dunia sekarang dah beralih kepada environment, ESG. Jadi yang kedua dia kelebihan dia, jangka hayat dia lebih panjang. Yang saya sebut tadi 1:10. Dia dapat menjimat. Ketiga, dia lebih selamat kerana tidak ada bahan kimia yang mudah terbakar. Selamat untuk penggunaan mesra pengguna. Dan seterusnya kita mempunyai kaedah penyimpanan cas berbeza. Sebab kalau bateri konvensional biasa dia menggunakan sistem elektrolisis. So kita menggunakan sistem electrostatic charge. So dari segi beza tu dia mengambil masa yang amat pantas. Kita panggil bateri ini adalah fast charging bateri. Ini bateri yang ini motosikal lah. So dia 1:10. Kalau bateri konvensional kita kena guna 10 bateri, yang ini hanya 1. Sebab cycle ada 20,000. Konvensional bateri cycle dia 500. Bermakna 40 kali lebih lama daripada bateri biasa. So kos dia agak memang lebih murah. Dan untuk pihak end user pengguna amat menjimatkan, dan kita membantu golongan-golongan B40 untuk menjimatkan kos penukaran bateri. Seterusnya dapat mengurangkan pencemaran kerana terlalu banyak bateri dikeluarkan, so pencemaran akan bertambah. Jangka panjang yang ini lebih menjimatkan, dia ada kelestarian alam sekitar. Ini yang penting, yang utama adalah alam sekitar tu, kelestarian alam sekitar lah. Kenapa ini berlaku berbanding bateri konvensional? Bateri konvensional dia mengambil proses elektrolisis dan dia ada satu plate di mana apabila berlaku tindak balas kimia, elektrolisis kathode anode, mendapan akan berlaku. Bila berlaku mendapan pada plate, so keberskanan bateri itu makin berkurangan, makin tebal makin berkurangan. Berbanding bateri kita menggunakan electrostatic charge tanpa ada medium seperti lead acid dan sebagainya, tanpa plate, so tidak ada berlaku mendapan. So electrostatic charge ni dia lebih kurang macam kita gosok satu benda, dia akan ada elektrik. Jadi maksud di sini tak ada liquid langsung. Tak ada liquid dong. Oh. So tidak ada tindak balas kimia. Teknologi ni. Tidak ada tindak balas kimia. Itu yang menyebabkan
Dia jangka. Kedua sebab dia ada satu sistem yang kita kontrol. Jika sampai maksimum dia akan cut off current masuk. So dia tidak ada overcharge. So bateri akan lebih tahan lama lah. Okey, kalau bateri yang macam ni, kita fokus pada motosikal yang berkuasa rendah, bersisi 150. Biasa negara-negara Asia Tenggara ni banyak yang menggunakan motosikal yang bersisi kecil berbanding negara-negara Europe. So potensi kita tengok di Malaysia saja kita ada 8 juta motosikal yang aktif. Dengan penduduk kita 33 juta berbanding Indonesia yang penduduk dah jauh lebih besar daripada Malaysia. So lebih banyak, motor itu mungkin 10 kali ganda lebih banyak daripada Malaysia. Okey, untuk penggunaan EcoGen battery, kita dah design dia 20,000 cycle selepas kita buat testing dengan Sirim di Malaysia. So kalau penggunaan dalam Foodpanda, bahasa yang motor yang bersaiz kecil, so pengguna motosikal dia berlaku penjimatan lah, kerana dia tak perlu memikirkan untuk menukar bateri setiap 2 tahun, setiap 2 tahun setengah. So mereka agak gembira lah dengan berita yang macam ini. So kalau contoh kita panggil tadi Gojek dan sebagainya dekat Indonesia, so bateri ni dia memberi keupayaan yang sama dengan bateri konvensional. So tidak ada mengganggu sistem motosikal itu, dan dia adalah free maintenance, tak perlu buat maintenance. Kita baru bermula, belum cecah 2 tahun. So apa yang kita dapat makluman daripada pihak MARA lah, mereka akan adakan satu yang dipanggilkan high grow industri tu. So salah satunya dia akan bantu dari segi ni lah, sebab dia orang nampak dari segi alam sekitar tu. Ini nombor satu lah yang utama. Sebab apabila bilangan motosikal makin bertambah, kalau bateri konvensional makin kerap dia tukar bateri tu, dia akan buang. So pembuangan bateri itu tidak ada sistem yang betul untuk recycle. So ini menyebabkan pencemaran air dan sebagainya lah. Dan kesan dia memberi kesan kepada manusia balik. Ini yang berbanding dengan Indonesia, bilangan lebih banyak. So bateri ni macam mana dia nak proses pembuangan tu, prosedur nak buang, nak lupuskan bateri yang dah digunakan. Sebab terlalu kerap penukaran, lebih banyak production jalan. So ESG tu dia akan carbon print tu dia akan naik. So kita nak kurangkan benda ni. Sehingga hari ni kita belum pernah lagi lah, kita cuma buat untuk mohon geran daripada Kementerian Sains Inovasi Malaysia, itu MUSTI. Itu kita dah ada buat pitching sekali. Saya ingat 2-3 tahun yang lalu. Pihak kementerian ni dia lebih kepada lebih kepada kita ni dah ada semua. Kita dah ada industri, kita dah ada semua. Sedangkan dia kurang melihat kepada potensi produk. Dia lebih tengok kepada kena ada semua. Dan dia lebih utamaan kepada produk yang dihasilkan negara yang bukan lokal lah. Sebab saya terlibat dalam inovasi dan kita dapat lihat banyak produk inovasi sebenarnya di Malaysia, tapi hanya mungkin 2-3% yang dapat dikomersialkan. Sebenarnya kalau kita tengok ruang ni, kita mempunyai banyak teknologi baru yang boleh kita komersialkan, tapi disebabkan tindakan kurang proaktif daripada kementerian, so benda ni dia akan tenggelam macam itu lah. Biasanya begitulah, sebab kita tengok beberapa kes yang dia buat kat Malaysia tak ada bantuan, so dia pergi ke Singapura. So negara itu menghargai kerana dia nampak potensi. So dia berjaya kat Singapura dan produk yang sama di ekspor masuk ke Malaysia. Asalnya itu adalah orang Malaysia, bukan Singapura. Karena kemungkinan kita tak faham apa yang dia nak sebenarnya. Sebab saya adalah salah seorang ahli GITC, TVET. Biasa TVET ni setiap tahun ada pertandingan inovasi, dan produk dia kita lihat memang potensi untuk pergi jauh. Teknologi dia lebih canggih daripada overseas sekarang tu, lebih baik daripada negara-negara luar. Tapi benda tu dia tak boleh bergerak, dia mati kerana tidak ada support untuk end user, tak boleh dikomersialkan. Seperti pensyarah yang buat kajian hari ni di universiti, kajian itu hanya tinggal kajian, dia tak komersialkan.
Okey, setakat ini kita dah keluarkan hampir ke 7 ke 8 jenis produk. Kita ada bateri untuk kegunaan autogate rumah, bateri untuk kegunaan emergency light dan signboard tanda keluar. Ketiga, kita ada bateri untuk kegunaan bateri jumper kereta, dan kita ada buat bateri untuk robot guna. Dan sekarang kita nak buat untuk kegunaan drone. Sebab bateri kita dia punya charging lebih cepat. Kalau bateri biasa dia orang kena ambil masa lebih kurang minimum 1 atau ke 2 jam. So kita hanya 15 minit. So drone dah boleh terbang balik. So dari segi produktiviti ni lebih produktiviti daripada banding yang konvensional bateri. Kita ada yang ni. Yang ni kita letak dekat kereta lah. Bateri biasa yang kita guna konvensional bateri, kita tambahkan dengan kita cipta satu booster. Dia akan panjangkan jangka hayat. Macam mana dia panjangkan jangka hayat bateri? Kerana dia mengurangkan mendapan kepada pelik yang bateri konvensional, kerana dia akan supply current 30 ke 50 amp. So bateri tu biasa 2 tahun, dia akan doublekan jadi 4 tahun. So pengguna jimat 50% kos penukaran bateri. Dan dalam masa sama kurangkan pencemaran alam sekitar, kurangkan bilangan bateri yang digunakan. Jadi ini salah satu produk, dan kita buat juga untuk solar sistem bateri. Disebabkan bateri kita mempunyai charging masa yang pendek. So solar dia memerlukan fast charging bateri. Sebab kadang cuaca kita tak menentu. Kadang 3 hari hujan. So solar tak dapat support untuk charge bateri tu. So dengan bateri walaupun dia mendung, dia tetap boleh charge dengan full charging. Dan solar panel tak perlu terlalu besar untuk charge. Dia mampu untuk charge. Sebab solar biasa dia ambil masa, dia hanya 5 jam sehari, dia tak boleh lebih. Sebab lepas tu dia dah tak boleh charge bateri. So kita kena design satu bateri yang tak boleh melebihi time itu. Kalau bateri konvensional dia memang lebih, dia tak boleh. Dari segi saya cakap tadi productivity, kalau bateri forklift guna bateri, dia nak charge bateri tu balik 4 jam. So dalam 4 jam tu productivity kosong. So satu kerugian lah. Di sebelah Timur Tengah, dia orang ada guna motosikal EV. Sebab kita dah berjumpa dengan UKM. Dia cakap dia orang guna motor EV dengan dia orang nak bateri tu charging dia lebih cepat. Dia orang tak nak berhenti 4 jam, 3 jam untuk charging. Arab dia tak suka benda tu, sebab bagi dia productivity tak ada lah. Kalau dia waktu charging nanya tu mana productivity dah kosong. Tak berfungsi lah. Kalau 8 jam kalau guna bateri ni berapa lama? Kalau guna dalam paling lama pun 3 jam. Dah penuh balik. Dia penuh balik. Kata kalau kosong lah. Kalau kosong lah, macam dia perlukan 8 jam, kita hanya 2 jam. Kita tak perlu current yang terlalu tinggi untuk charging. Kalau dia nak cepatkan charging, kata 8 jam, dia nak jadi 5 jam, current yang dia charge tu dia kena lebih tinggi. So bila tinggi, TMB akan supply tinggi, dan TMB menggunakan tenaga yang banyak. So tak capai lah carbon print tu. Sebenarnya kereta EV ni dia dah ada bateri ni dalam. Kita akan lihat kenapa ada kereta EV yang chargingnya cepat. So dia berguna sistem ni. Dia akan cantum kedua bateri. Satu yang ni, satu bateri tu konvensional. Bateri ni dia guna untuk charging cepat, sebab dia nak productivity tu ada. Dia tak nak berhenti 3 jam charge. At least sekarang dia buat untuk charging dalam 10 minit dah penuh. 10 minit? Dekat China dah buat charging dah penuh 10 minit. Kalau bateri biasa, kalau dia dah sampai ke minimum, dia ambil masa 45 minit. Itu dengan current yang 32 amp ke atas. High currentnya. So bila high current, bill akan naik, kos akan meningkat. So dia pusing macam mana tu, tak ada penyimatan kat situ. Vision kita akan keluarkan produk-produk seperti bateri untuk kegunaan solar. Sekarang solar sudah meningkat. So biasa bateri konvensional dia akan gunalah. Tangguh bateri konvensional dia risiko untuk terbakar tu tinggi berbanding bateri ni. Risiko lah terbakar kan. Risiko terbakar sebab dia perlukan ventilation yang memang okey. Sebab bateri konvensional biasa ni dia dia alah kepada cuaca panas. Dia suhu operation dia rendah berbanding ini. Sebab ini dia stabil pada
suhu, kerana kita dalam bentuk elektrik static charge, yang sana dia ada chemical. So bila chemical cair ni, bila cuaca panas dia akan panas macam air. Yalah, Kita dia dia akan panas, panas kan. Panas dia akan bertukar menjadi wap. So wap itu dia akan menyebabkan berlakunya kebakaran. Kalau ada berlaku kebocoran. Ini antara risiko lah bateri konvensional yang guna sekarang. Okey. So kita kena ketengah usahawan-usahawan seperti yang terlibat dalam AI, semiconductor dan teknologi ini akan meningkatkan peluang-peluang yang lain. So menampakkan ke dunia luar yang Malaysia ada teknologi ini. Memang sekarang tengah bina semula untuk distributor setiap negeri, sebab kita dah start hari itu 2020, tapi disebabkan PKP benda tu tak menjadi. So dia ambil masa balik untuk bina balik, dan dari sini kita buat promosi. Nampak feedback daripada agensi-agensi kerajaan tu agak positif lah. So kita mungkin akan dapat, dia orang akan ambil untuk pasang bateri kereta lah, dia orang untuk government. Jadi untuk yang projek-projek government yang mencari bateri-bateri yang environment, dia orang pun dah beralih ke arah tu lah. Dan dengan perlu ada sokongan jugalah. Sokongan daripada pihak kerajaan. Kerajaan, pihak-pihak lain, agensi kerajaan. So usahawan dia akan boleh bergerak. Tanpa sokongan orang lain, lama-lama dia pun berhenti. Bagaimana pandangan tu pada usahawan lain tu? Adakah mereka kena datang ke depan ataupun kerajaan pergi cari dia orang? Sebenarnya dia benda ni dia ada subjektif lah. Kadang-kadang kita ke sana pun dia bermacam-macam alasan. So ini menyebabkan setengah usahawan dia dah tak berminat betul. untuk ke tengah, dan dia kata kita mulakan sendiri. Betul. Itu Di yang Malaysia ni dia punya cara dia, usahawan tu dah mula berjaya baru dia nampak. Kalau start up dia memang tak akan pandang lah. Ini yang saya nampak apa yang kat sikap Malaysia lah. Sebab kita sebagai usahawan, kita pergi sekali tak boleh, dan kita pun malas sebab kita nak buat hak kita. So biasanya yang start-up ni dia tak berapa nak pandang lah. Agensi kerajaan peruntukan banyak, tapi dia tak pandang yang start-up. Jadi itu kena berubah lah. Yang itu kena tukar. Dia nak pandang bila ada usahawan berjaya tu dah tak boleh. Dia kena ada satu dana untuk start-up kat sini. Dia untuk Jangan company dah berjaya ada dana, itu tak perlu dah berjaya dah. Untuk start-up, untuk nak start-up ni yang penting. Daripada start-up ni dia bayarkan dan dia berjaya.